baginda Nabi SAW pernah dihalang untuk melaksanakan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada tahun 6 Hijrah, baginda Nabi SAW telah diberikan mimpi bahwasanya baginda dan juga para sahabat dapat masuk ke Mekah dan juga melaksanakan tawaf. Jadi baginda dan juga para sahabat berfikiran bahwasanya pada tahun itu mereka dapat memasuki Mekah dan melaksanakan tawaf serta umrah di sana. Namun keberkatan baginda Nabi SAW untuk menuju ke Mekah telah didengari oleh kaum Quraisy di Mekah, dan kaum Quraisy di Mekah tidak bersetuju dengan kedatangan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Apa yang berlaku adalah kaum musyrikin Quraisy telah berusaha untuk menghalang baginda Nabi SAW. Semasa perjalanan baginda Nabi untuk ke Mekah, baginda singgah di Zulhulaifah dan menghantar seorang mata-mata yang bernama Bashar bin Sufyan untuk mendapat tahu kisah-kisah yang berlaku di Mekah. Apabila sampai di Usfan, baginda diberitahu oleh Bashar tadi bahawasanya pihak Quraisy memang ingin menghalang baginda Nabi untuk masuk ke kota Mekah. Dan katanya kabilah Ka'ab bin Lu'ay telah menghantar tentera Habsyi untuk menghalang baginda Nabi SAW. Tetapi baginda Nabi sempat mengelak daripada halangan tentera Habsyi. Baginda Nabi meneruskan perjalanan sampai di Qara Al-Ghamim. Sekali lagi baginda telah bertemu dengan satu kumpulan ketenteraan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dengan berkekuatan 200 orang tentera berkuda. Jadi baginda bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang boleh membawa kami untuk ke Mekah melalui jalan lain? Jawab seorang sahabat yang daripada Bani Aslam mengatakan ianya sanggup. Jadi baginda Nabi SAW dan juga para sahabat melalui jalan yang sukar di lereng-lereng bukit untuk tidak bertemu dengan Khalid Al-Walid. Dan akhir sekali rombongan baginda ini terhenti di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, Nabi pun mendapat tahu bahwasanya mereka masih tidak dapat masuk ke Mekah kerana memang ada halangan besar dan tiada keizinan daripada kaum musyrikin Quraisy untuk membenarkan mereka masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Dan di sinilah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.